sakit apa? Kita dengan jantung. Glukoma ke apa ke? Betul. Macam mana tahu? Glukoma saya pernah baca lah. Abang ni dulu dia nampak siap sempat belajar, siap sempat kerja CAV. And last, Allah duga dia macam ni. Sekelip mata je kan Tuhan nak tarik. So kita yang sempurna ni, maka mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Allahu Akbar. Okey, baik. Orang ada hati aku tanya apa maksud glaukoma. Sebab abang ni ada masalah glaukoma dan juga jantung. Glaukoma ni untuk mudah hampa faham. Contoh macam mata lembu. Hampa perasan tak bila dipotong macam terpancuk air? Tu air apa? Air aqueous humor. Sebab itulah berbola mata korang depan ni penuh dengan air. Belakang ni pula penuh dengan jelly. Sebab air aqueous humor itulah mata kita boleh nampak. Ni iris, pupil, anak mata terima oksigen. Ada aqueous humor, hang buta. So jadi glaukoma ni sebab aqueous humor tak ada ke? Dia bukan macam tu. Jadinya glaukoma ni disebabkan oleh ni air aqueous humor ni terlalu banyak dihasilkan dan dibagi tekanan pula dekat jelly vitreous humor. Yang mana jelly vitreous humor ni dekat sini penuh dengan salur darah, penuh dengan saraf optik. Nampak tak yang kuning tu? Yang ni lah saraf optik. Hang try bayangkan kalau saraf optik tu ditekan oleh tekanan. Apa jadi? Bengkak. Hang lihat, hang boleh tengok disebabkan oleh ni saraf optik ni. Tak function saraf ni. Apa lagi? Hang buta lah. Okey lah, hang faham kan glaukoma? Nombor 2. Apa pula kaitan glaukoma dengan jantung? Kita orang Malaysia selalu kena serangan jantung. Sebab apa? Ni hak kuning ni apa? Kolesterol. Nombor 2. Gula. Kencing manis. Tinggi kolesterol dalam darah, kencing manis dan penggunaan ubat steroid. Tak kisahlah ubat doktor bagi ke, tak kisahlah ubat makan ke, ubat spray ke, ubat sapu ke. Asalkan dia steroid. Boleh mengakibatkan kawasan depan mata ni dia blok dan akhirnya air aqueous humor depan sini akan makin banyak memberi tekanan pada vitreous humor dan rosak pada optic nerve menjadi glaukoma. Tapi ubat doktor, selalunya doktor akan monitor. Sebab tu bila hang makan ubat steroid, doktor akan suruh mai 3 bulan, 6 bulan kita ambil darah, kita tengok side effect. Kalau ada side effect, doktor akan taper down, dos makin rendah ataupun doktor dah off ubat. Kebanyakan orang kita ni beli ubat sapu, ubat tak kisahlah ubat herba, yang mana kebanyakannya dalam tu ada steroid. Korang tahu ubat tu ada steroid? Tak tahu kan? Tapi kita duk sapu je untuk eczema. Alah, pasal apa macam makin tak nampak ni pasal apa ni? Tengok-tengok, glaukoma. Okey, ubat steroid dah settle. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Macam mana boleh menyebabkan glaukoma? 3 keadaan ni akan menyebabkan kawasan ni tersumbat tau. Mata kita kelas sihat. Tengok gambar rajah ni aqueous humor dihasilkan oleh satu sel kita panggil jejak. Nama apa saya? Aku tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ciliary meshwork. Ciliary meshwork tu ni kat sini dia akan hasilkan aqueous humor dan aqueous humor tu akan jalan pergi ke depan dan akan serap masuk ke dalam dan dia tak berkumpul depan-depan ni. Maksudnya tak berkumpul. So bila tak berkumpul, taklah tinggi tekanan. Satu mata korang sekarang masih boleh nampak sebab dia ada inflow dan outflow aqueous humor. Tapi kalau hang ada kencing manis ataupun kolesterol tinggi ataupun darah tinggi, laluan aqueous humor tu akan block. Bila block, aqueous humor tak pergi mana? Dia pergi ke belakang lah. Belakang tu kat mana? Dekat vitreous humor, dekat jelly tu lah. So bila kawasan sini makin banyak air, makin tinggi tekanan. Sebab itulah kolesterol, darah tinggi, kencing manis antara punca utama glaukoma. Kena ingat, kalau glaukoma dah berlaku, maksud glaukoma ni maksudnya bila dah hilang penglihatan, buta, maksudnya dekat sini saraf optik totally damaged, irreversible. Maksudnya dia tak boleh sihat balik. Hang memang akan buta selama-lamanya. Itulah aku rasa kesian dekat abang ni. Kita ni manusia, different storytelling. Different story, different punya ujian daripada Allah. So nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allahu Akbar. So baguslah abang ni dinasihatkan yang last kali. Bang, jaga gula. Jangan makan manis. Itu betul ya? Okay? Abang hati-hati, abang jangan makan manis. Jaga diri dulu. Abang jaga diri. Okay bang